Tapi yang besar dia ialah Israel, Palestin, seolah yang kuasa-kuasa besar yang dah menyusun peta seperti yang wujud sekarang ni, dan Iran. Itu yang cerita utama dia. Sebab kalau kita tengok dari dulu pun yang disebut Iran nak ada senjata nuklear, kan memang dah banyak kali. Banyak tiap-tiap kali Netanyahu banyak kali dah ulang. banyak kali dia ulang benda sama. Tiap-tiap kali cakap tu macam dah habis dah. Point dia disebut tu point of no return. Maknanya kalau dia dapat enrichment tahap ni memang habis lah kerja kan. Tapi banyak kali apa agensi nuklear masuk apa semua tu dah berapa puluh tahun. 10 tahun. Jadi kalau kita tengok 10 tahun lepas, cerita dia memang cerita yang sangat ni lah, intense lah. Kita tengok macam dia nak perang ni 12 tahun lepas. Cerita dia macam tu. Sebab akhirnya dia nak pastikan yang Iran ni tak kuat. Sebab kuasa yang nak dikekalkan, nak dipastikan boleh berkuasa, boleh meluaskan dia punya pengaruh semua ialah Israel. Israel yang dia dibantu oleh Barat. Barat ni maknanya Amerika Syarikat, Britain, segala Eropah semua kan. Itu yang dipastikan kuat.